Baik korang fikir dulu masak-masak sebelum korang ada plan nak beli durian dekat sini. Diorang ni berniaga durian dekat area JB. Orang-orang yang stay dekat JB, terutamanya orang-orang Singapura, dengar ni baik-baik. Tak tahulah diorang ni pandai berniaga ke tidak. Durian yang diorang jual ni semuanya dari Johor, durian tempatan. Tak ada durian import. Tapi, harga durian yang diorang jual ni macam tak masuk akal. Buah kampung campur buah kahwin satu bakul macam ni, diorang jual RM70 sebakul. Musang King yang biasanya saya tengok market RM35 hingga RM45 sekilo, diorang jual RM29 je. Kalau Musang King yang satu bakul penuh macam gini, RM150 je sebakul. Sebelum ni saya pernah beli Blackton dengan harga RM65 sekilo. Dekat sini diorang jual RM38 je. Kalau durian jenis IOI, udang merah ataupun golden bun ni, diorang boleh jual serendah RM19 je waktu happy hour. Durian yang diorang bawa ni semua kategori premium, tapi harga memang tak masuk akal. Isi durian yang diorang jual ni semuanya kuning-kuning. Diorang akan buka dulu durian ni, tunjuk kat korang sebelum korang bawa balik. Part yang paling best, kalau dah sampai rumah korang jumpa juga durian yang isi dia tak elok, korang just ambil gambar je untuk korang minta ganti yang lain. Durian pun siap ada warranty. Patutlah ramai orang-orang JB dengan orang Singapura yang suka beli durian dekat sini. Diorang ni berniaga dekat area Taman Dahlia, Tampoi. Tak jauh daripada Pasar Awam Taman Dahlia, belakang Masli Lama ni. Diorang boleh berniaga jam 3 petang. Biasanya pukul 5 macam tu, kadang-kadang ada happy hour. Kalau nak dapatkan info lanjut, korang follow je Durian Gobok Budak Johor untuk dapatkan info sebab diorang selalu buat live.